Oh, keris tu. Mana mereka? Kelakar kan? Betul tu. Amboi, seronoknya ketawa-ketawa. Buat apa tu? Susun gambar-gambar lama. Oh. Kak, marilah tengok. Akak tak ada gigi. Apalah Kak ni? Ish, Opa. Janganlah tunjuk kat dia orang. Malulah. Kenapa pula nak malu? Comel kan? Comel. Gambar-gambar ni kan kenangan masa kau kecil, remaja. Dan sekarang, dah besar. Betul. Sayang Opa. Kenapa gambar kita orang tak ada? Alah. Sebab kau berdua belum lahir lagi. Cantiknya. Mestilah. Akak memang cantik. Pemandangan ni lah yang cantik, bukan akak. Kan dah malu? Biar ditimpa tangga, jangan ditimpa perasaan. Opa. Tak adalah, Opa bergurau. Cucu Opa memang cantik. Ini bukit mana, Kak? Ini bukit di kampung kita. Tak tinggi pun. Seronok, Kak. Kecil-kecil dah boleh panjat bukit. Jadi kita orang bolehlah panjat bukit. Tak boleh. Kau orang kecil lagi. Tapi akak... Akak luar biasa. Tengok ni. Akak mandi dekat sungai. Mana Aci? Akak boleh je. Tapi kita orang... Kau orang kecil lagi. Tak boleh.
bergegar rumah. Terlompat-lompat. Akak, tolong ambilkan tu. Boleh? Eleh. Itu pun tak sampai. Kesian. Nah. Akak. Getok. Sampai. Ambillah. Janganlah main-main. Ambil cepat. Akak. Itulah. Kecil nak besar-besar. Ros, cepat pergi beli barang tu. Baik, Opa. Nah. Dapat pun. Oh, akak nak ikut? Jom. Terima kasih. Saya beli ya. Akak dah beli semua. Jom balik. Akak baliklah dulu. Yelah. Jangan nak merayau mana-mana. Balik cepat. Baik, akak. Fuyo! Upin, tengok ni. Bagi aku tengok. Wah, cemeli. Mana ada duit? Akak pun dah balik. Nah, Terima kasih, Tok. sama-sama. Dah, pergi balik. Baik-baik jalan. Okey. Bye-bye. Seronoknya jadi orang besar, kan Ipil? Boleh pergi jalan sendiri. Duit pun ada. Boleh beli apa-apa je. Nak ambil barang tinggi-tinggi pun tak payah minta tolong orang. Semua boleh buat sendiri. Bilalah kita nak besar. Kamu pengen jadi besar ya? Senang banget. Hah? Macam mana? Comengnya. Rumah mainan. Bukan rumah saja. Kedai ada. Pejabat pos ada. Hospital ada. Semua ada. Saya suka, saya suka. Ipin, tarik ini. Mari main di rumah kamu. Rumah kita orang? Cepat-cepat. Ayo, maju dong. Korang nak buat apa ni? Apa kena mengenai dengan kita orang nak jadi besar? Hayya, jangan banyak tanya. Mari tolong susun ini mainan. Kenapa, Ihsan? Macam ada yang tak kena. Bandar kena ada menara tinggi. Tunggu kejap. Nanti aku datang balik. Kosong sangat bandar ni. Kereta api? Perlu landasan kereta api. Betul-betul. Bagus, Kak. Suka? Ayo kita foto. Mau dikirim masuk ke pertandingan foto kreatif. Kabarnya. Kamu sudah jadi orang besar. Iya. Nak tengok. Nah. Yelah, Mimi.
dia jadi besar. Semua benda boleh nampak. Betul, betul, betul. Ipin, kenapa orang-orang tu tunjuk kat kita? Sebab kita besar agaknya. Ada kebakaran. Kereta bomba, jom kita ikut. Ish, ada orang dalam bangunan tu. Ipin, selamatkan mereka. Cepat. Habis hujan. Seronok ni jadi besar. Macam-macam boleh buat. Betul-betul-betul. Sekarang kita nak tinggal kat mana? Oh lah, rumah kat sini semua kecil-kecil. Susah nak macam Upin dan Ipin selamanya. Betul-betul-betul. Siap! Kalau kita dah besar, aku beli je baru. Tak payah susah-susah nak baiki. Betul-betul-betul. Lambatnya kita nak besar. Teringin nak tengok muka kita bila dah besar. Mesti lagi comel. Entah-entah kita ada rambut juga. Dahlah, jom tidur. Tak payah nak fikir. Upin. Upin. Upin? Naik. Upin dah besar. Upin! Upin! Ipin!
Hah? Upin dah besar? Kau mimpi Ish. Hah? Alah, tadi aku tengah tidur. Aku kemamai agaknya. Pergi mana tadi tergesa-gesa? Dengan tak mandinya? Kejar Upin. Dia naik motor dengan Atuk. Entah pergi mana. Tapi peliknya, Upin dah besar. Upin? Upin dah pergi kerja kat bandar. Akak, cakaplah betul-betul. Betul lah ni. Dia dah besar. Kena pergi kerja. Kan Ipin nampak tadi. Macam mana Upin boleh jadi besar? Kenapa pula menangis? Upin dah besar seorang-seorang. Baguslah. Semua mainan Ipin punya. Tak perlu nak kongsi-kongsi. Ayam goreng boleh makan puas-puas. Tak ada nak berebut dah. Lagi seronok, katil tak payah kongsi. Boleh golek-golek sendiri. Kasih sayang opah dan akak hanya pada Ipin je. Upin dah besar, boleh jaga diri sendiri. Seronok kan? Betul, Kak. Biarlah Upin besar sendiri. Yeay! Seronoknya! Upin, baliklah. Ipin. Upin, kau jangan jadi besar. Nanti aku tinggal sorang-sorang, sedih tau. Bila pula aku jadi besar? Kita kan kembar. Kita akan besar sama-sama. Jadi kau pergi mana tadi? Dia ikut opah pergi pekan. Oh, apa sel tak ajar? Ajar. Tapi kau nak tidur. Ipin, jom ikut opah. Jomlah. Nah, aku belikan kau aiskrim. Tadi aku ada nampak orang tu sebiji macam kau. Tapi dia besar. Iya, macam mana rupa dia? Aku tak nampak rupa dia. Tapi memang dia botak. Aku rasa bila kita besar nanti, macam itulah kita. Hello, kids. Upin dan Ipin selamanya. Betul.
Dah. Kenapa dah pesan jangan main kat tali air? Bahaya. Oh, dah tu macam mana? Jom cari Atuk. Nanti suruh dia pasang roda baru. Atuk cari apa tu? Rembo! Rembo! Rembo hilang ke tu? Ha, dah 2 hari tak balik. Korang ada nampak? 2 hari lepas. Sedapnya rasa durian. Betul. Aku punya rasa jagung pun sedap. Dapat pun. Ni kenapa? Suka sangat ambil selipar orang. Menyesatkan aku je. Dah tu, Mael bawa Rembo ke mana? Balik rumah dia lah. Buat apa? Nak goreng. Jom kita ikut. Ayam goreng. Mari beli. Dua singgit. Tepi! Atau nak beli ayam? 2 singgit. Atau belilah banyak-banyak. Bukan Rembo. Mael, mana Rembo? Diorang nampak kau tangkap dia. Hari tu. Ingat nak hantar balik rumah tu. Tapi setengah jalan, terlepas. Kau ni, satu hari aku goreng juga nanti, baru tahu. Mael! Nasib baik tak rosak. Apa yang kau main tu? Ini. Kapal terbang kawalan jauh. Jadi aku baru belikan. Hebat kan? Wah, nak main sama? Jom! Saya pun pergilah main dengan Nesan. Ui, seronok main kapal terbang kawalan jauh tu. Jadi Rembo mana? Apa jadi pada Rembo? Aduh. Korang nak ke mana? Ikut tu, cari Rembo. Nak ikut? Tak nak lah. Tata. Upin dan Ipin selamanya. Betul. Jadi Rembo mana? Apa jadi pada Rembo? Aduh.
Korang nak ke mana? Ikut tu, cari Rainbow. Nak ikut? Tak nak lah. Tata. Ha? Rainbow? Itu ayam ah? Iyalah. Mana satu ah? Tadi Wak ada potong satu ayam. Ha? Atong, kau jangan. Ayah, Wak main-main saja. Kau ingat betul-betul. Mail nampak, Rainbow lompat masuk lori kau. Ya, Wak mau ingat sekarang. Atong! Ya, Wak sudah ingat. Itu Lembo Wak tak ada nampak. Tapi ya... Hah? Kenapa tuh? Aduh. Ayah, Susanti. Macam mana boleh jatuh? Mali angkat tolong. Okey ah. Hah? Susanti, kenapa ni? Aku jatuh dari sepeda. Tapi nggak apa-apa kok. Cedera sedikit aja. Baik-baik Jangan jatuh lagi. Terima kasih, Uncle. Nasib baik cedera sikit saja. Iya, macam mana boleh jatuh? Kamu langgar apa? Semua gara-gara Rainbow. Itu ayam tok dalang. Geramnya saja. Mau kena Rainbow ni. Ya benar. Wah, dengar saja. Wah, tak nampak. Dah kena cari Susanti pula. Terpaksa loh. Macam mana ni? Atuk, kalau penat, baliklah. Biar kita orang cari Rainbow. Kenny Pin? Ya, betul-betul. Serahkan tugas ini kepada... Detektif Ude dan Susanti! Iya. Penat kita orang cari kau. Kenapa cari Susanti? Nak tanya pasal Rainbow? Kau tahu mana Rainbow? Kalau sekarang aku nggak tahu. Tapi waktu itu... Habislah kamu, Rainbow! Aduh. Ayah, Susanti. Kau tak kena sangat? Enggak. Setelah itu Meme pun sampai. Jadi, mana pergi Rainbow? Enggak tahu. Dia sudah kena sengat lebah. Betul. Dan untuk selamatkan diri, dia terjun ke dalam kolam tu. Rainbow? Mana Rainbow ni? Kesian Atuk. Mesti dia
je tunggu kita bawa balik Rainbow. Mari kita terus cari. Boleh je. Rainbow! Oh, Rainbow! Rainbow! Fizi, nak ke mana? Aku nak ke tempat main. Dah janji dengan Meme dan Susanti. Fizi, kenapa monyok je? Kau ni macam susah hati je. Sebenarnya aku Balik dulu. apa tu? Kapal terbang kawalan jauh. Aku baru habis main dengan Main. Seronoknya. Bagi aku main sekejap. Boleh? Tak boleh. Aku kena balik. Daddy nak bawa kita orang pergi bercuti dekat pantai. Alah, kejap je. Kalau tidak, bagi aku pinjam. Bolehlah, Ihsan. Bolehlah. Yelah. Nah. Kau bagi aku pinjam? Terima kasih, terbayang. Kaulah sahabat selamanya. Nanti aku habis cuti, kau bagi balik tau. Jom, kita pergi baru angka motor. Yuk. Lembu, bangunlah. Bangun. Macam mana ni? Aku kena pulang kakak dia kejap lagi. Itulah aku risau ni. Tengok. Boleh baik lagi ke? Senang je ni. Serahkan tugas ini kepada Daddy Ipei dan Ipei. Tapi Fizi, apa jadi pada Rainbow? Mana dia? Ada? Cepat Ipei. Wah. Yeay, Opa dah balik. Opa tengok tangan Upin. Cantik kan? Cantik. Tapi, kenapa tiba-tiba main tanglong? Huh? Mimi ajak main. Dia bawa banyak tangan Opa. Oh. Jangan main macam tu. Itu kan api. Nanti terbakar tanglong tu. Baik, Opa. Wah, besarnya tanglong karus.
Ai, kenapa tanglong akak lain? Sebab akak punya istimewa. Ros, kau pun main tanglong? Saja layan budak-budak ni. Tanglong sudah terbang tinggi. Ipin, akak nak nyalakan lagi satu lah. Bye. Apa itu? Kawan-kawan, saya balik dulu. One two sop. Menang lagi. Luar tangan. Cepat. Kau jangan jentik kuat-kuat. Sakit tau. Ya. Aduh! Sakitnya. Aduh. Kenapa? Diorang main-main. Fuh. Caci, kenapa kau lari balik semalam? Mari dekat. Semalam, saya ada jumpa UFO. UFO? Apa tu? UFO tu geng terbang makhluk asing. Makhluk asing tu apa pula? Benda yang tinggal kat gas lepas. Badan dia macam sotong dan ada banyak tangan. Betul. Macam ni. Kau biar betul, Jajit. Mana ada UFO? Yalah, main-main cakap. Bukan main-main, tapi betul-betul. 2-3 kayu sakti. Saya ada bukti. Mana dia? Tunjuklah. Nanti. Jeng. Inilah UFO. Mana kau jumpa? Ada makhluk asing ke dalam ni? Tak ada apa-apa pun. Saya pun tak tahu. Oh, no! Kejar dia! Nak ke mana? UFO is gone!
Tengok! UFO! Kejar! Mana dia pergi? Hei budak-budak ni, apa main tengah jalan ni? Aduh. Abang Saleh. Kita orang tengah kejar UFO. Ha? Merepeklah korang ni. Mana ada UFO siang hari pula tu? Betul. Tadi kita orang nampak. Yalah. Ish, habis bateri pula. Apa tu? Ha? Adalah. Cakap pun bukan kau tahu. 2, 3 belalang. UFO sudah hilang. Jumpa esok. Okey. Upin, tengok. UFO tadi. Cepatlah pergi ambil. Kenapa aku? Kau lah pergi. Kau kan abang. Baik-baik Upin. Kat situ. Sikit lagi Upin. Ish, tahu tak? Sikit lagi Upin. Sikit je lagi. Buat apa tu? Kesian. Kau ni. Banyak kali dah cakap, jangan panjat pokok, nanti jatuh. Degil. Nasib baik pokok ni rendah. Kalau tidak... apa kau pegang tu? Ni UFO. Hah? Apalah budak-budak ni? Ish, akak ni. Akak, panggillah UFO tu. Ini macam... Upin! Ipin! Kenapa Isan? Tengok ni! UFO! Ada UFO! Betul ke? Nampak? Mana kau dapat gambar ni? Aku rakam malam tadi. Masa dengan Daddy. Macam sama je dengan ni. Lain sikit. Yang tu warna hitam. Dalam rakaman ni warna putih. Aku tahu. Tahu apa? Makna Betul. Yalah. Mana dia? kat sinilah UFO tu muncul. Kotornya. Banyak sampah. Tengok tu. Iya, air sungai ini udah dicemari. Dulu kita datang, air sungai ni jernih je. Kawasan sungai ni pun bersih. 2, 3 makan ketupat. Ini mesti makhluk asing yang buat. Betul. Jom, kita cari makhluk tu. Sambil kutip sampah. Cepat. Sana. Nanti. Bang, bang. Okey.
semua. Inilah makhluk asing ganas yang dah menalu bumi. Ya, betul. Ini anak patung lah. Akak ingat kita orang tak tahu. Tahu tak apa? Tak adanya makhluk asing. Dah, jom balik. Nasib tak jumpa. Iya. Buat takut je. Betul ke kau jumpa UFO tu kat sini? Tapi hari tu aku jumpa waktu malam. Kau buat apa malam-malam kat sini? Aku dengan Daddy teman Atuk ambil durian. Oh, Atuk tak ajak kita pun. Makan, makan. Ya, ada apa? Kenapa Atuk tak ajak kita orang kutip durian semalam? Kita orang merajuk. Betul-betul. Alah, korang yang tak nak ikut. Main tanglong. Tak ingat ke? Tak apa. Malam ni, ikut Atuk. Malam ni mesti banyak durian kan? Betul-betul. Besarnya. Durian. Durian aku. Tapi plastiknya cepat. Tak ada pun. Dah hilang. Macam mana ni? Kita cari lagi. Apa yang hilang? UFO. Ha? Semalam kita orang dapat durian banyak. Sedapnya. Kenyang. Ayo, apa muka masam? Kasih senyum lah. Kita orang jumpa UFO. UFO tu ada bunyi. Apa lagi? Kita orang plastik. Terus jatuh. Macam tu lah. Betul-betul. Tapi bila kita orang cari, tak jumpa. Korang rupanya. Habis drone Abang rosak. Drone? Drone ni kamera terbang. Abang guna untuk cari punca sungai kita tu tercemar. Ayo, banyak canggih. Ada orang buang sisa toksik secara haram di sungai tu. Jadi, drone ni gunanya untuk tangkap gambar bukti. Hari tu dah dapat. Tapi drone tu pula hilang. Telefon ni pula rosak. Habis hilang semua gambar. Kita orang jumpa tersangkut atas pokok. Terima kasih. Sama-sama. Ada pun. Orang yang mencemarkan sungai ni dah ditangkap. Sungai pun dah bersih. Bibi, tengok tu. Banyak ikan. UFO! Drone lah. Betul. 1, 2. Alamak, nak nyorok kat mana ni? 9, 10.
Boleh aja. Cuba ambil kotak-kotak dalam bilik akak. Pergi buang. Kejap lagi lori sampah datang. Banyaknya kotak sampah. Habis berselerak. Akak suka kumpul sampah rupanya. Ipin! Cepat buang sampah tu. Akak nak ke kedai jap. Yelah. Ipin, tengok ni. Kain. Takkan nak buang. Teh sudah siap. Campur minum? Ya. Asyik. Tengok tu. Korang buat apa ni? Inilah ikat terbang. Betul. Aku nak naik. Saya pun mau. Ini kita orang punya. Korang ambil sendiri dalam tu. Ni aku punya. Aku nak yang ni. Sedia? Ping, ping, pong. Mana kotak dalam bilik akak tu? Kan akak suruh buang tadi. Kita orang dah buang lah. Tak cakap terima kasih pun. Ih, akak suruh buang kotak yang ada sampah. Bukan yang ada kain perca. Tapi akak, kotak kain tu kita orang tak buang. Kita orang buat main. Apa? Buat main? Mana kotak tu?
Bawa balik cepat. Mana ya? Tak ada juga. Tak ada pun. Dah hilang. Agaknya angsa tu ambil. Ish, angsa mana boleh angkat kotak? Entah-entah kawan-kawan kita yang ambil. Jom tanya diorang. Ya. Ipin. Aku menjahit ni. Hush, pandainya kau jahit. Nak berniaga, kenalah pandai. Nak beli? Batu seremban. 2 set RM1. Ini kan kotak kita orang. Bagi balik. Aku ingat korang tak nak dah. Aku bawa lah balik. Jangan marah. Jika orang tak marah, Kak Ros yang marah. Kain ni semua dia punya. Dia nak balik. Alamak. Habislah. Aku dah guna sikit. Macam mana ni? Itulah. Lain kali nak guna, minta kebenaran. Betul tu. Yelah, aku salah. Nah. Bagi Kak Ros. Harap-harap dia suka. Jangan lupa tau. Nah. Ambil balik kotak kain pecah, Kak. Terima kasih. Kain pecah ni apa? Alah, kain sisa lebihan dari kain-kain yang akak buat langsir. Buat baju dan lain-lain. Sayang kalau buang sebab boleh buat macam-macam. Nak rajin je. Patutlah Mak Il potong-potong buat sarung batu seremban. Apa? Ini Mak Il bagi. Dengan ucapan warna jingga, warna merah. Lepas terima, jangan marah. Yelah. Dah, boleh pergi. Cari apa tu, Kak? Selimut akak. Ada nampak? Selimut? Ya, selimut yang akak jahit. Belum siap lagi. Dah lama akak kumpul kain-kain perca ni. Akak simpan elok-elok nak buat selimut. Selimut tu akak letak dalam kotak ni. Kat atas lagi. Sekarang dah hilang. Ipin. Yang kita buat tikar terbang tu kot. Tapi selimut tu dah tak ada kat pondok tu pun. Siapa pula yang ambil? Mana ni? Akak jangan risau. Kita orang carikan. Serahkan tugas ini kepada... Detektif Ipin dan Ipin.
ada sebarang bukti ditemui. Kecuali itu. Rasanya suspek sudah melarikan diri dari tingkap itu. Mari kita cari dia. Jom. Cuba Ipin. Ipin, apa warna kain terbang yang kita main tu? Tak ingat lah. Tapi yang pasti kain tu bertampal-tampal. Macam tu. Ya. Satu. Ini selimut siapa? Ha? Hei, selimut atuk lah. Betul ke ini selimut atuk? Atau apa? Banyak songeh pula. Atuk sekeh kan? Nak kena korang ni. Atuk marah. Tak apa. Kejap lagi, kita boleh soal dia semula. Itu pun macam selimut akak. Tak. Jangan nak berangan jadi detektif. Meh, tolong abang. Abang Salih pun kumpul kain perca. Kain perca berharga tau untuk tukang jahit macam abang. Berharga? Macam mana tu? Iyalah. Tengok ni. Abang gunakan kain-kain perca ni untuk buat selimut. Modal murah je. Tapi bila jual, harganya mahal. Untung kan? Upin, kau rasa macam mana? Sah, selimutnya Abang Salih punya. Tengok ni pula. Abang tampal-tampal kat sini. Dah jadi karya jahitan terulang. Peliknya baju ni. Itulah kau tak tahu. Ini namanya fashion. Dah lah, malas layan korang. Mimi! Kamu punya kan? Saya jumpa. Selimut kain perca? Ambillah. Macam betul selimut akak. Yeay! Kes selesai! Mana akak jumpa selimut ni? Oh, opa yang ambil basuh. Jadi, ini selimut siapa? Manalah akak tahu? Kes tak selesai. Mana selimut tu? Kau ambil ke?